Okey, kita sambung hari ini dengan WOS. WOS, tema kita hari ini ialah kamu tahu teknik WOS ialah ways of saying things. Jadi kita hari ini teruskan dengan tema kesihatan. Kesihatan adalah salah satu tema penting dalam UPSR. Jadi soalan-soalan tentang kesihatan biasanya tentang cara-cara menjaga kesihatan, kepentingan kesihatan, faedah pemakanan seimbang, kepentingan bersukan, macam-macam lagi karangan dan ulasan boleh keluar tentang kesihatan. Okey, untuk tema kesihatan, nombor 1, perkataan pertama, rangkaian kata pertama, saya bagi peribahasa badan cergas, otak cerdas. Cerdas, same meaning. Cergas maknanya aktif, cerdas maknanya aktif juga. Jadi satu aktif dari segi fizikal, satu lagi aktif dari segi mental. Physical dan mental. Okay, physically active, mentally active. So ini ayat saya. Ayat saya ialah kesihatan fizikal menjamin kesihatan mental. See how I write? Bak kata pepatah. Ada pelajar suka pergi tulis di sini bah. Salah, bah maknanya banjir. Bah ialah singkatan bagi banjir di negeri-negeri utara Semenanjung Malaysia. Jadi jangan sekali-kali salah hijau. Bah kata pepatah Melayu, look at the capital. Okey, mesti huruf besar Melayu dan cara ni kamu tulis. Ini caranya kamu letakkan tanda pengikat kata bagi badan cerdas, otak cerdas. Ini tak letak pun tak apa, tapi kalau ditulis lebih bagus. Jadi itulah caranya badan cerdas, otak cerdas secara bulat-bulat boleh digunakan dalam karangan-karangan yang berkaitan. Itu WOS nombor 1. Nombor 2, gaya hidup sehat. Okey, bagaimana saya boleh guna gaya hidup sehat? Kita harus mengamalkan. Untuk gaya hidup sehat, the best word ialah mengamalkan. Jangan lupa perkataan ini, mengamalkan adalah perkataan yang terbaik yang mesti digunakan. Gaya hidup sehat demi ialah untuk. Kamu selalu guna untuk. Kamu guna bagi. Tempat yang sama kita boleh guna demi. Kita boleh guna demi menjaga kesihatan diri. Okey? So ini WOS kita yang kedua, gaya hidup sehat. Ingat, gaya hidup sehat ialah healthy lifestyle. Healthy lifestyle yang mesti diamalkan oleh manusia, oleh masyarakat, oleh remaja, oleh semua pihak. Okey? Membudayakan aktiviti fizikal. Tuliskan, ini penting. Membudayakan aktiviti fizikal maknanya ialah siapa yang susah nak tulis ni, you may stop the video for a while. Okay, you stop the video.